untuk sesi kali ni, Travel Eat and Repeat third, kita berada di Barnard Castle Town. Jarak dia dengan Durham hanya 30 minutes drive. Okay. And untuk video ni kita akan share yang kita baru je lunch kat satu tempat. So nak tahu lunch kat mana? Jom kita tengok video. Hi guys, untuk hari ni kita nak lunch kat sini. Big shop. So dia buat only get in, only £10 per head. Halal, all halal. Okay, jom. Okay, kita kat dalam dah sekarang. Tengok suasana kedai dan tengok jom apa yang dia orang serve untuk all you can eat, £10 per head. Okay. Okay. Everything halal. Yeah, everything halal. Okay. Tengok banyak choice. Ada berapa plate ni? Okay, ada apa? 6, 7. Ada berapa ni? Patatas bravas. Start dari sana. Ada nugget. nugget. Ada curry puff, ada patatas bravas. Oh, yang ni ada pasta. Okay, ni. Oh, nice. Very nice. Nasi pun ada. Ni ayam masak merah Ni ayam. Ni grill rasanya. Grill and then the grilling chicken together with tomato just sauce. Very nice. Tengok yang ni yang paling best. Mix kebab. Yeah, mix kebab. This one lamb, right? Lamb and chicken. Lamb and chicken ni sedap. Memang sedap. Kutong. Okay, untuk travel eat and repeat ni, this is our repeat session. Okay. Bukan first time, kita dah repeat dah. Untuk kali kedua dah ni. Memang best. Okay, chicken lagi. So, Alhamdulillah lah, memang worth it. Sebabnya £10 sahaja untuk lunch. So, you guys makan kenyang-kenyang, and then boleh, after that, boleh take a walk, travel. So, jangan takut-takut. Kalau you guys on the way nak pergi ke Edinburgh, yes, boleh stop by here. Boleh stop by. Yang ni, the big shop, Lebanese grill. Lebanese. Lepas tu ada hummus. Salad. Very nice. Tu ada apa? Yang tu traditional olive. Stuffed olives. Stuffed olive leaves. Yeah. Okay. Jom. Lepas tu jom kita tengok suasana tu. Tengok tu. Chef dia. Yeah. Betul perumus. Guys. Yang ni mix kebab. Okay. Lamb. This is lamb. Lawan him. £10 worth it. All you can eat. You pun dapat makan yang ni pun dah worth it. Bayangkan kalau beli yang ni sahaja, dah berapa pound? Minimum 5 to 6 pound. One piece. Tengok. Apa lagi yang awak ambil? Chicken, kita ada chicken. Semuanya very refreshing. Dia punya option. Ini patatas bravas. Potato kan? Wow, sedap. Lepas tu tengok suasana dalam kedai ni. Yeah. Memang Fine dining punya style. Travel eat and repeat. Terbaik. Even ini punya pasta. Pasta. So kalau kids datang boleh makan pasta. Ada chicken. Ini dia ada wrap. So lagi. Boleh repeat. Complete set. Boleh ambil sebab semua ni adalah yang paling menarik. All you can eat. Yang paling menarik dia buat every day.
hari-hari, 7 days a week. Ya Allah, pasta pun sedap. Creamy kan? Wow. So far kita tak pernah jumpa lagi lah. Kalau kita eat kat UK ni, this price. And then halal. Everything's halal. Masya Allah guys. Kalau ada opportunity untuk singgah kat sini, if you are around Newcastle or around coming to Edinburgh from London, memang worth it untuk stop by here. Next kita akan bawa satu lagi tempat, travel. Lepas kita makan lah, kita lagi kenyang tu. Okay. Lepas tu sini distance dia dari Newcastle dengan dari Durham berapa jauh? Half an hour. Daripada Durham, half an hour. Newcastle, additional half an hour. So which is around 50 minutes lah. 50 minutes to an hour from Newcastle. Durham dah dekat dah, half an hour sahaja. So this is one of the attraction kalau you guys stop by Durham. Durham one of the famous town in the UK as well. Dia punya menu banyak. Rasanya dalam 10 tray juga. Ada pasta, ada chicken grill with sauce, ada aubergine, terong masak kata tomatoi pun sedap. Yang paling sedap punya mix kebab. Yang tu memang my favourite lah. Sebab dia punya spice tu memang cantik. Masak very nice. Tengok orang kat belakang tu penuh Kedai ni memang penuh. Especially bila weekend. Bermakna travel, eat dan repeat. Layak untuk repeat. Dan this one bukan first time kita datang, kita dah repeat dah yang ni. Sebab last time datang pun kita rasa sedap, jatuh sekali lagi. Yang paling penting, harga dia berbaloi. £10 sahaja per head. Kat UK ni nak cari £10 sangat-sangat susah. Biasanya £10 ni baru dessert dengan coffee or tea. Tapi this one proper lunch, okay? Boleh kenyang sampai ke malam. So makan betul-betul 3-4 pinggan pun boleh. Kalau larat lah. Tengok suasana kedai pun cantik. Inilah sekarang kita nak makan yang kemaskan perut. Untuk take after. So kita nak make sure kita kenyang. So saya ambil nasi, ikan sedap, Allah sedap, creamy. Then ambil lagi aubergine pun best. Tomatoi. Dan jangan lupa ni, mix kebab dia, ya Allah sedap. Memang dia grill, terus dia letak. Ini freshly from the grill side. Okay. Lepas tu tengok kat belakang tengok tak berhenti Non-stop orang masuk. dan yang menariknya kedai ni 100% halal. Yes, Lebanese, okay? Yes, Lebanese 100% halal, tapi dah ramai datang mak salih. Yep. Itu yang menarik. Mungkin kalau restoran mak saleh penuh, memang dia orang kata sedap lah. Kita lagi best bila the whole thing is halal. All you get is yes, meriah. Makin ramai. Alhamdulillah. Tengok ni first 2 plate. 2 dah habis. Sekarang nak habiskan yang second plate. Ingat guys, £10 only. £10. Dua pinggan je guys. Cita-cita nak 4 pinggan. Oi, betul. Yang ni kalau seorang kamankan memang terus tidur lah. Alhamdulillah kenyang. Worth it. Sangat-sangat worth it. Dishes, Lebanese punya dishes. And then you guys perlu datang try. Awak dah give up ke? Ya dah cukup lah. Saya boleh sambung lagi ni. So done for the day. Lunch. Sekejap lagi kita share kita nak pergi mana.
Okay, kita kat Banak Castle Town. Tengok sekitar dia cantik. Kita buat 360 lah. Tengok town dia. So vibe dia memang cantik. Lebih kurang vibe dekat Lake District. Ada Lake District punya town. Very nice. A small neat town untuk orang kata British town. So kat Banak Castle Town hari ni rasanya macam ada gathering. It's like a festival untuk owner horses. Semua orang bawa horse dia on the cart. Boleh nampak the whole town penuh. Yang ni dah macam golden horses lah. Warna dia cantik. Brown, gold brown. Nampak kan? Kilat. Tapi cart yang paling cantik kat tengah. Dia warna gold. Jom kita tengok. Yang ni lah cart yang dah boom paling cantik sebab warna gold. Nice day out. Kita nak order ice cream. That's a new flavour. Is that a new flavour, that one? Yeah, so that one's pistachio croquant. Yeah, let's have that one. That one, Yep. corn. Yes, on corn, please. Just cooks. 2. Oh, sorry. Okay, this is our favourite. Repeat kali ni di Banak Castle Town ni ada our favourite gelato. So tengok gelato tutti. Dan flavour yang kita ambil hari ni new flavour. New flavour ni biasalah yang famous kan pistachio. Dia panggil apa ini? Masya Allah, tak ya? Yeah. Come and try. Okay. Bismillah. So berapa branch ni? Gelato tutti ada? Gelato tutti ni dia ada dalam 3 branch. Satu dekat Richmond, satu lagi kat mana? Tak sure. So Lepas tu dia ada siap ada ice cream lab. yes, dia sebut ada invention, new flavour. Biasa sama lah dia akan launch dia punya new flavour. Dan we are lucky today. Flavour baru ni. Pistachio apa dia panggil? Tak sure nama apa. Tengok tu dia punya tu. Sedap Dia punya pistachio ya, nampak sauce tu. pistachio sauce. Kita ambil 2 scoop, okay. Berapa harga ni? Yang ni tak silap £6 something. Okay. Very nice. You want some more? Okay. Okay awak. Sebab saya. Tengok makan during the summer best lah. Panas-panas. Tapi still pakai jaket. Yes. Panas ni cahaya panas. So far so good. Okay. Right. Okay. So how long have you have the ice cream shop? So we started the gelato business 5 years ago. From humble beginnings, we learned the trade in Sicily. Okay. Sicilian recipe. Sicilian recipe. From an old guy, and we then brought it over. He only did one flavour, Fiordo Latte. And we learnt the trade, brought it over, and then introduced all the other flavours. That's nice. Oh, amazing. I know that you have an ice cream lab in Richmond. In Darlington. In Darlington. It is where all the Wow. magic gets done. Yes. So thank you for talking to us today. He's getting busy now. So Yeah. our series on YouTube is Travel, Eat, And Repeat. Travel, eat, repeat. Yeah. Okay. Thank you so much. Alright, thank you, Jeff. Right. Hello there. Hi guys. Kita berada di Banak Castle Town. Town ni was founded in 13th century, dalam 1200 plus macam tu. Lebih kurang usia Oxford Uni juga. Dia tak jauh beza, around that eras. Okay, nampak very nice, cantik town ni. Dia macam
small English town. Macam mana memang small English town pun lovely area. Ada tempat makan ice cream best. And ramai yang datang. Especially there. Jom, kita tengok ni. Discover. Okay guys, terima kasih kerana sudi tengok video kita sampai habis. Dan Alhamdulillah kita dah buat beberapa episod dah Travel Eat Repeat ni. Sebelum tu kita nak introduce ourselves sekali lagi. Saya Fasnawi dan isteri cameraman Dr. Umi Abdullah. So, kami dah tinggal kat UK ni dalam 14 tahun. Alhamdulillah kita pun dah beli rumah kat Oxford. Kita run as a homestay. We call it Mr. Homestay. Alhamdulillah very successful. Very high rating, review, our guest pun memang dabung. So kalau nak tahu kita punya homestay boleh klik link kat bawah. Kami juga kitchenware supplier. Untuk tahu apa yang kita supply boleh check di luxurykitchenforyou.com.my. Okay, yang ni. Ini Bibi, our third people in the house.